Gunakan ASB untuk simpanan jangka pendek, manakala emas pula gunakan untuk simpanan jangka panjang. Berdasarkan agihan pendapatan ASB sejak 5 tahun lepas, kadar dividen yang diperolehi oleh pelabur adalah sekitar 4 hingga 5% setahun. Bagaimana pula dengan potensi pelaburan emas? Sebenarnya kenaikan harga emas dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini jauh lebih baik daripada ASB, iaitu sebanyak 120% ataupun secara puratannya 24% setahun. Anda boleh rujuk sendiri di goldprice.org, yang mana laman web ini juga menjadi rujukan syarikat Public Gold dalam menentukan harga emas untuk pasaran tempatan. Untuk tujuan simpanan jangka pendek kurang daripada 2 tahun, boleh simpan di ASB. Namun untuk tujuan simpanan jangka panjang, boleh alihkan kepada simpanan emas fizikal. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka tabungan akaun emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya bimbing tuan-puan sebaiknya.